Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini. Saya nak share sedikit tentang keuangan lagi di mana waktu sekarang ni kita tengah menghadapi sedikit krisis ekonomi dunia disebabkan oleh peperangan dan juga kenaikan harga bahan api, iaitu minyak. Dan berita gembiranya pun adalah nilai emas semakin naik, kerana disebabkan oleh perkara yang mengejutkan, seperti peperangan di Iran dan apa yang berlaku di Asia Barat. Dan yang menarik juga adalah yang kita tengok hari ini, silver mencanak naik pada 150%, meninggalkan emas yang naik dalam 45% ke 50% saja. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk invest dalam silver sekarang ni, harga dirham 5 dirham lebih kurang dalam 225 tak silap saya. Kalau siapa nak beli, boleh pergi ke public gold di semua cawangan di seluruh Malaysia lah, dan boleh gunakan nombor ID saya sebagai introducer anda, kerana sesiapa yang nak beli silver atau emas public gold kena ada introducer. Jadi rebutlah peluang ni bagi sesiapa yang ada sumber keuangan, jangan simpan wang anda dalam bentuk duit kertas, tapi tukar kepada simpanan silver atau emas, supaya dapat melindungi wang anda daripada inflasi dan susut nilai. Kalau anda nak mendapatkan apa-apa info dan bermasalah untuk memahami berkenaan dengan public gold, boleh hubungi saya 0113983528 dalam bentuk WhatsApp. Saya tak akan terima call sebab saya tak suka orang call saya jika perkara yang berkaitan dengan public gold. Saya suka menjawab dalam keadaan type WhatsApp. Okey, rebut peluang. Jangan lupa lindungilah keuangan anda daripada inflasi. Assalamualaikum.